Kalau menyagap macam lewat kemudian. Din. Bega. Din. Allah. Ayo. Kau ni apa hal? Dah baca cari Indian. Dia lah kau ni. Belakang rumah semua kan tahu tak? Han semak apa aku baru je. Weh, Apa? sakit tu. Ni, dah. Aku dah minta ayam. Sebab apa? Aku hari ni sibuk sangat kelang kabut orang order nasi ayam. Ni, 100 bungkus. Ayam tiba-tiba tak ada. Ayat tiba-tiba tak ada. Ha, ni ayam terlaga orang habis kering. Nanti dulu. Kalau ayat Ni tak rumah aku ada tak ada masalah. Ada kalau ada saya pergi dulu. pergi. Rumah aku ada air. Ya ke? Ha. Kuasa. Walaupun dia tu ketua kampung, tapi tanggungjawab dia nak jalankan buat apa? Sangat betul. Apa hal di kampung ni? Tiba-tiba air tak ada. Aku tengah basuh kereta, habis semua dah sabun. Tiba-tiba air sikit pun tak ada. Pakcik Jalil, sabar. Ni, sabar Bijal. Kau tak mandi. Pak Din, saya tengah sedap bersabun. Emosi lagi. Takkan cik. Ini keluar cik. Keluar longkang. Tolonglah Pak Din. Saya kenal. Nordin Ahmad. Aku tak kenal dia pula. Kan ke dia ni yang aku rekomen kerja kat kedai kau. Weh. Hari ni datang lawan aku sebab air tak ada. Pak Din, air tak ada. Sabar. Weh, Kita buang kerja. semua jangan terpengaruh dengan Pak Jalil ni. Budaya kampung kita kena kecek molek-molek. Aku buang kerja. Royak molek. Bijan, kau tak mandi. Yang kau ni mengamuk pasal apa, Jalil? Cuba sabar-sabar. Kisah air je sikit pun. Kalau tak ada air, belakang rumah aku ni ada air, ada telaga. Ambil air belakang rumah ni. Ada kepatut kereta aku mahal-mahal nak guna air telaga kamu? Rosak ke kereta aku? Tak boleh. Kejap ni. Kenapa ni? Air tak ada. Oh, istinja. Pergi. Tengok. Dia pun tak marah-marah air tak ada. Dia lagi keadaan kritikal tu. Tak, aku takut. Air gendam gigi palsu aku tidak. Air tak ada. Kita nak buat macam mana?